Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Kali ini kita bertemu lagi bersama saya Diwan Shah di channel TV Khalifah Bangkit. Ada satu amalan very simple saya nak share dengan tuan-tuan semua. Tak lama lagi kita nak sambut hari raya, jadi nak ziarah muziarah, nak minum minuman yang manis-manis kan. Ada amalan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan amalan ini pun saya telah diajar ataupun ditunjukkan oleh seorang anak muda ketika kami keluar 40 hari tahun 2021. Itu adik Kimi bin Tatan, anak muda Puncak Alam. Jadi nak minum air manis ni ada tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan boleh buka surah Al-Insan ayat 21. Apa doa dia? Kita baca doa ni, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kita minum dan kita pegang cawan pun cara sunnah, 3 jari kat depan, 1 jari kat bawah dan jari ibu jari di belakang. Kita minum. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, kali keempat kita boleh minum. Syukur kita pada Allah SWT tuan-tuan. Masya Allah, yang bagi sedap, yang bagi manis adalah Allah SWT. Dan bersyukur kita kepada Allah SWT kerana telah hantar baginda Nabi SAW sebagai Rasul kita untuk tunjuk kita cara adab kehidupan, bukan cara solat, puasa, zakat, haji saja, bahkan seluruh kehidupan kita merangkumi pagi dari kita bangun tidur di awal pagi sampailah kita tidur malam, dari tidur sampailah kita bangun balik, keseluruhan kehidupan ada cara sunnah Nabi SAW. Nak tahu benda ni, azam keluar 3 hari 40 hari 4 bulan, kita dapat banyak belajar sunnah-sunnah Nabi SAW. Sunnah ada kejayaan. Dalam mafhum hadis Nabi SAW beritahu, barang siapa yang amalkan sunnahku, tanda dia cinta pada aku, dan siapa cinta pada Rasulullah, dia akan bersama Rasulullah dalam syurga. Bukan sekadar selawat, bahkan kita ikan seluruh kehidupan kita ada sunnah Nabi SAW. Dan kita betulkan kesalahfahaman kita selama ni, sunnah bukan sunat. Sunat itu puasa sunat, solat sunat. Tapi sunnah adalah merangkumi seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Barang siapa amalkan sunnah, pasti ada kejayaan. Jika tak amalkan sunnah, saya akan rugi serugi-ruginya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Dapat amal? InsyaAllah sampaikan. Assalamualaikum. Apalah sangat.